6 biji telur saiz A, 1 tin susu cair. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudu besar gula pasir, secubit garam bukit. Kacau hingga garam, gula dan semuanya sebati. Dalam loyang, masukkan 4 sudu ataupun 3 sudu besar gula pasir. Panaskan loyang atas dapur, letak gula dan cairkan, biarkan jadi brown macam ni. Letak loyang tu ke dalam pengukus. Kemudian tapis masukkan ke dalam loyang. Zu tak letak tepung jagung, tak letak tepung gandum, nak bagi dia punya rasa creamy telur yang sedap. Tutup dan kukus selama 30 minit ataupun sehingga masak. Okey, dah masak ni selama 25 minit. Zu sejukkan sikit, nanti Zu nak terbalikkan. Dah siap, jomlah makan. Panas.